3 langkah mula simpanan emas. 3 langkah mudah untuk memulakan simpanan buat yang baru nak bermula. Tonton sampai habis dan save video ini untuk rujukan anda. Langkah pertama, tetapkan matlamat simpanan. Tanya diri anda, mengapa saya mahu simpan emas? Adakah untuk simpanan kecemasan, pendidikan anak ataupun bebas hutang? Matlamat ini penting bukan sahaja untuk membantu anda lebih fokus dan konsisten, malah ia membantu anda untuk tahu berapa target simpanan, saiz emas yang sesuai dan bila waktu yang sesuai untuk menjual emas anda. Langkah kedua, mulakan dengan bajet yang anda mampu. Ramai yang sangka mereka perlu ribuan ringgit untuk membeli emas. Anda sebenarnya boleh mulakan simpanan emas serendah RM100. Yang penting, mula menabung dan dapatkan tabiat menabung sekurang-kurangnya 6 bulan secara konsisten. Langkah ketiga, pilih platform beli emas yang sah dan patuh syariah. Pastikan anda beli emas yang institusi yang dipercayai, ada sijil ketulinan dan boleh beli serta jual balik dengan mudah. Bersama Public Gold, anda tidak perlu ada keraguan tentang kredibiliti syarikat. Selama 18 tahun Public Gold beroperasi, 1.8 juta penyimpan emas setakat ini kesemuanya mendapat emas yang mereka beli. Simpan emas bukan untuk kaya cepat, tetapi untuk kukuhkan keuangan anda. Mulakan dengan langkah yang kecil, tetapi buat secara konsisten dan berdisiplin. Bagi yang ingin mengubah keuangan lebih baik dengan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.